Well, baby, put it on. Walk it in, put it down like that. Assalamualaikum, mari. Korang yang tengah tengok video tu, korang tengok dulu iklan ni. So, saya daripada Crack the Box. Saya menjual seluar workwear macam Dickies, macam Kahat dan everything about workwear. So, seluar ni korang boleh pakai untuk riding. Macam mana saya riding selama 13 hari, saya, Abang Boy, Elizad dan juga Abu menggunakan seluar Crack the Box. So, kalau korang nak tengok seluar-seluar ni ada, korang boleh masuk dekat platform TikTok. Setiap hari, Sabtu Ahad kita cuti. So, korang boleh beli dekat sana. Mari. Episod yang ke-7, hari yang ke-7. Selepas kami bermalam di Uttaradik, kami teruskan perjalanan kami daripada Uttaradik terus ke Pattaya dan kami bermalam di Pattaya. Mari. Assalamualaikum, mari. Hari ke-7 kita berada di Thailand. So, ini pagi sekarang pagi dalam pukul 9. So, kita bercadang untuk teruskan perjalanan kita pergi dari sini ke Pattaya, mengambil masa dalam 7 jam macam tu. Bu, berapa kilometer bu? 611. Dalam 611 kilometer. Tapi mood santai sebab kita tak terburu-buru untuk ke Pattaya. So, Selamat pagi. Assalamualaikum. Sawadikap. Hari ini kita bersemangat sebab kita telah sebenarnya misi dah tercapai lah. Dengan 3 penerokaan baru di FIB. Curve 33 dengan street number 3. okey, betul. Okey, dan Azam Corner tu baru untuk mereka lah. Tanya kepada Atta dan Abu Dekit. Abu Dekit. Baru lah. Ya. So hari ni kita akan terus menuju gerak ke Pattaya. Tapi cabarannya adalah kami harus tak boleh masuk highway. Jadi kita kena Google Map pakai jalan motor. Saya first time ni bang. Kalau anda katalah kan, mungkin yang dah tahu tak apalah, yang tak tahu macam saya kan. Kalau kita termasuk ke dalam road kereta, apa akan berlaku? Dia atas budi percara polis. Sama ada dia Sama mana? Dia suruh patah balik, itu dah terbayar tu. Ataupun dia iring awak keluar, ataupun dia sama dia. Oh ya. Sama pun 1000 lah. 1000 Malaysia. 1000 baht. 130 lah. Lebih kurang. Aku faham. Sekarang faham. kalau kau naik kereta, dia jadi 7 jam. Oh ya. Bila kau naik motor, dia jadi lama. Berapa So, lama? mungkin kereta lagi laju kat highway. Aduh. Beza dia 4 jam. Tambah lagi 4 jam. Motor. Okey, macam itulah. Okay, so saya tak nak fikir. Saya rasa saya enjoy je setiap hari dekat Thailand. Kan? Kita okey je. So kita akan ke Pattaya. Mungkin kita abang tak nak review bang. Kita nak ke ni Bike Week berapa? Kita akan first kali sebelum check in hotel, kita akan ke beberapa Bike Week. Kita akan singgah dan jumpa kawan-kawan lama. Lepas tu baru kita check in lah. Betul. So kawan-kawan kat sana mesti dia tahu kan kita dah masuk. Ramai kita dah masuk the highway kan. Sebenarnya diorang tak tahu lagi sebab kita video tu kita tak post lagi. Tak apa lagi. Kita bagi kejutan. Okay, ngam. So kita nak gerak dah. Ini cara abang set up kan untuk 2 biji motor dia. Yes. Motor wife dia. Saya sebenarnya tengah bekerja, tapi walaupun tengah bekerja boleh interview lah. Itu pula letak motor air ni. So ni motor wife abang, motor Elizad. Ini motor wife saya yang tercinta dan sudah merangkap presiden saya. Presiden. Presiden. Saya nak akan pastikan motor ni sentiasa sempurna lah. Betul. So bang, sambil-sambil abang buat kerja lah kan, saya nak macam minta tips. Bawa barang macam mana abang ajar saya pun apply benda tu. Okay. Saya guna benda tu, saya dah buang banyak dah. Okey. So senang kalau kita pergi, tak apa, saya ikut je abang. kalau kita pergi trip untuk contohlah untuk 10 hari lah ataupun 8 hari. Kita tengok kat rumah kita tu, bilik rumah kita, baju-baju lusuh yang kita tak nak pakai lagi. Termasuk barang dalam lah. Termasuk seluar dalam ke, baju dalam kan. Yang kita tak nak pakai lagi kita bawa. So lepas hari pertama dah habis ride, kita boleh buang. Baju tu saya gulung 2 hari boleh tak main? Itu untuk nak buang. Tetapi kalau baju yang tak nak buang, kita katalah perjalanan tu 12 hari. Kita bawa 6 hari. So satu hari kita pakai dua kali. Okey, faham. So tips ni bagus untuk mana-mana riders yang rasa yang naik motor yang tak nak space yang banyak, bag yang banyak bawa. Contohlah kita 13 hari kan buat.
Takkan kita nak bawa 13 baju, 13 helai baju. Memang jadi susah kita. Menyusahkan. Okay, first kita pergi memang susah lah. Kita bawa barang banyak. Tapi balik kita isi dengan burger 7-Eleven. Sebab baju kita dah buang-buang. So itu yang abang ajar saya. So saya pun buat benda yang sama. Saya dah buang banyak lah. Baju pula untuk t-shirt pula kalau boleh cari yang nipis macam ni. Supaya nipis dia tak ni. tebal, so dia boleh muat banyak dalam beg. Betul. Ataupun cari baju jersey. Jersey yang senang Sebab basuh. jersey Senang kering. basuh dan dia dia boleh kering cepat. Oh, okey, aku faham. Seluar bawa 2 cukup. Sebab bawa 2 line. Okey. Saya terbawa 3, lepas tu saya buang 1 dekat hotel malam. Oh tak apa. Hotel tu return balik. Return kat bos. Dia cakap, seluar ni elok lagi, jangan buang. Semalam bos bagi tahu aku. Okey, tak apa. So itu adalah tips-tips dia yang abang boy share. Saya pun buat benda yang sama. Saya pun apply juga benda yang sama. Bagi saya benda tu sangat bagus lah, sangat bagus lah. Dia menjimatkan ruang setelah kita balik. Nanti bini kirim barang kan. Yang tak muat lah yang nak letak barang kat dalam beg penuh dengan baju. Okey, kali ni kita muat sebab beg ni akan kosong. Ni belum tarik. Beg ni sekarang dah nampak kosong dah sebenarnya. Nanti kita akan buang. So ni present saya. Set up beg semua sama. Tiga-tiga biji motor sama. Okey. Sama. Pak. Assalamualaikum. Jumpa kami di Pattaya. Mari. Jalanan agak santai. Kita dekat pit stop. Nak breakfast. So saya hilang spek mata lah geng. Spek mata hitam sebab sekarang tengah panas ni. So bila saya hilang spek mata hitam, sebab semalam kulit saya merekau kat sini, pedih. So kita kena guna ni untuk jangan bagi kulit melecet kena matahari. Jadi masing-masing buat hal masing-masing. Yang Abu dah dapat pangkat road captain. Perangai dia makin baik. Makin baik sih. Saya Kalau tidak dia mengilau je.
Salah jalan guys, salah jalan. Kan tengah bincang mana jalan nak pergi ni. Rock captain kita tak betul lah bawa jalan. Macam mana ni rock captain. Itulah abang awas sangat bagi pangkat kat dia. Dah menggagau dah bawa. Abu punya bok tercabut, berpusing macam turtle dekat tengah jalan. Saya masuk longkang guys. Pusing balik. Guys, Abu punya bok jatuh. Ride kali ni memang semua cerita Abu Ini memang untuk Abu. Memang khas untuk Abu. Bang, dari jauh saya ingat kura-kura terbalik bang. Dia berpusing ke. Aduh, Abu. Saya risau kena abang. Guys, box tercabut Oh, kau kena aku, kau tak risau. Depan aku je dia bergulung macam kura-kura kau tahu tak? Perak. Aku cakap apa benda ni? Saya sepak dia masuk longkang. Tapi sakit juga bang kaki saya bang. Oh. Dia kena kat sini. Nasib baik pakai boot kurang sikit sakit. Kalau pakai Converse, Oi, kau memang ambil kaki. dia kalau ride jauh, lah walaupun tak style, kena pakai boots. Tu lah, aduh, Abu. Saya memang reflection dia bang, bagi kaki sebab saya risau abang langgar. Saya terus bagi je. Tapi saya nampak dia masuk longkang. Lepas tu saya nak kejar dia orang ni laju. Aduh, Abu. Nasib baik tak apa-apa. Alhamdulillah guys. Cable tight. Dia punya jatuh macam kura-kura. Saya cepat-cepat reflection saya terus korbankan kaki tau. Saya terus korbankan kaki supaya sebab abang kat belakang saya. Saya takut abang langgar. Kalau langgar tu game memang melompat punya, confirm. Saya korbankan juga. Thank you. So dia cantik dia masuk ke longkang. Alhamdulillah, tapi tak ada apa-apa, alhamdulillah. So ni ride bukan ni ride, nama dia ride Abu. Ni ride Abu Tapi aku ada kisah cerita. Dia ada kisah. Dekat budak-budak Halim mesti naiknya. Daripada awal saya ada cerita. Ni Abu. So bergunalah bawa tape dan cable tie. Ya, sebenarnya punca dia masa kita tolak hari tu, box ni dah terlanggar crash bar Hatta. Oh ya, so aku salah pula. Bukan Hatta, salah. Macam tu kau bawa. Dia terlanggar crash bar Hatta. So dari situ bermulanya dia dah Merajuk. tak kuat. Mulanya drama. Tak salah kau tak. Kau tahu tak salah kau tak. Habis kau tak fikir kaki aku tolak motor kau. Terima kasih tak. Ya, cakap dah. Jangan tembak nombor Gambar dulu. Sabar ni kenangan ni. Jangan tembak nombor Sekejap, 1, 2, bis. Patah ni. 1, 2. Dekat sini, sekejap box. Tunjuk je. Okay. Tak, dia tak jadi sangkut tak macam mana? Tak betul lah. Dia tak sangkut. Macam mana nak buat? Sekejap, baik aku tengok dulu. Oh, aku dah nampak benda ni macam mana nak buat. Ada idea? Dia tak jadi sangkut. Okay guys. Ikut video ni.
kita tengah Tak nampak dia kan dia DIY. balik tak? Ha? Balik dulu. Dia tak apa, benda ni kau boleh tukar. Apa kau buka balik, benda ni tak masalah. Yang penting dia gigit je, dah. Kau recet je kau-kau. Terus lipat Jadi format. komen lah. Sebab kau ada beli recet ni. Tak apa, kau ketat je. Richard ni dekat balik bawah. Eh. Kali bawah Dia kena bawah. Kena ada dalam kotak. Dalam box. Recet ni penting tau. Kau tahu guna ke tak? Longgar. Mantap. Okay, settle. Kali ni right memang betul-betul gila lah. Apa ni? Abu punya ride. Bukan ni. Bukan. Right. Right kau je ni. Memang right untuk kau je, Bu. Memang right untuk kau je. Kau je bu. Tu dia. Ni lah kura-kura yang bergulung kat tengah jalan. Aku kaki je terus kura-kura ni. Okay, Tak dah sampai situ pun dia tu. ni pit stop kita sebelum kita nak sampai ke Burapa. Kita pergi Burapa kan? Pattaya. Pattaya. Ya, berapa tu nak event. Oh, so kita pergi ke Pattaya. Maaf, salah info. Bang, berkilat kulit muka bang. Berkilat kulit muka. Abang pakai spek ni. So nampak kasih sayang isteri terhadap suami. Cakap Nampak? kuat sikit bang, bagi tu atas. Di bawah rider kita tak pentingkan hitam ke latar. Alamak. Tak perlu nak spray-spray semua. Alamak. Kan? Makin tu tak Siapa ada. yang spray-spray tu ni? Kalau ada handsome, dia memang on je. Siapa yang spray-spray? Cuma nak tak nak je layan. Dah botak lah lelaki aku ni. Aduh. Okay. So kita punya perjalanan berapa lama lagi, Kapten? 4 jam. 4 jam ni. 4 jam Tak silap. Kita semua dah berhenti solat. Masing-masing dah solat. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, boleh sambung. Cuaca pun okey. Guys, sekejap saya kena Oh, kena ni. Pakai spare. Tak nampak. Jet sangat laju di hadapan Ui, laju dia bawa. Saya nak bukan Voice- bawa laju. Saya nak hilangkan mengantuk guys. Itu paling betul. Itu paling betul. Ya, saya nak hilangkan mengantuk. Jadi kita kena sampai seawal mungkin lah. Tengok dia overtake lori. Bukan, saya nak hilangkan mengantuk. Ya. Tapi saya cakap jujur lah, kita akan merindukan. Sekejap je dah nak balik dah. Kan sekejap nak balik. Nah. Sayang betul lah. Nak Akan balik ada dah guys. ride-ride lain yang menyusul Okay, nanti ada lagi ride-ride yang akan menyusul Jangan hilang dari radar pula. Dan Jangan sebenarnya kalau korang nak tahu kenapa kita ride pergi Thailand, sebab Abu buat dagu guys. Abu buat dagu. Abu buat dagu. Buat dagu baru guys. Dia pun tak sedar kenapa dagu dia bercalar. So ride kali ni memang drama untuk Abu je. Boleh tak bagi pesanan kat wife saya? Wife saya pula. Wife saya. Wife saya. Hui. Terlepas saya nak maksudkan wife kami. Okay. Wife kami supaya next kita boleh ride. Macam mana tu? Ayat tu macam mana? Okay, insyaAllah dia orang semua berada dalam keadaan yang baik. Dia yang sebenarnya jangan ada bad record. Janji kalau wife dah bagi lepas untuk ride je lah. Janganlah buat benda-benda yang tak senonoh. Kalau kita sebenarnya simple je. Tahu benda isteri tak suka, kita jangan try and error. Kita jangan test je. Jangan test market lah. Untuk makluman memang kami sentiasa Makluman. diperhatikan. Ya.
Betul. Jangan Betul, risau betul. kepada wife-wife, kalau ada apa-apa saya lah orang pertama akan bagi tahu kat korang. Biar masak. Macam mana saya tengok korang, saya akan maklumkan kepada wife korang. Dan begitu juga kalau wife korang nampak suami saya, apa-apa sila maklumkan kepada saya. Kita tag team. Oh, dia counter boleh. Forever isteri nombor 1, tak ada yang 2, tak ada yang 3. Gitu. Betul. Okay, so semua terkawal insyaAllah. So next kita akan ride lagi, berkemungkinan kita pilih tahun depan lah. Ya, kita akan pilih selalunya bulan 12, bulan 1 atau bulan 2 sebab musim sejuk dan kat atas ni dia tak hujan. So kita nak elakkan hujan. Kita nak tengok next ride untuk bulan 12, satu yang setakat kalau Phuket, Krabi tu memang boleh keluar masuk lah. Ride yang jauh-jauh ni maksud dia next kita tengok Atta dengan Abu buat route pula. Kita tengok dia orang punya route pula. Tengok dia orang boleh buat ke mana. Wow, okay insyaAllah. So stay tune. Saya nak review motor yang dah rempuh pelbagai onak duri Okay, kita tengok motor Elizad tu. Nampak kekotoran dia. Saya nak pergi basuh. Diorang cakap kenapa nak pergi basuh? Dia akan kotor-kotor. Ni motor Abang Boy. Nampak Nampak Okay, ni motor saya. Sedih tu. Kalau dekat Malaysia lah, saya takkan biarkan dia kotor macam ni. Kalau kat Malaysia lah. Tapi dekat Thailand tak boleh nak buat apa-apa. Sebab jalan dia memang tak cantik. Ni motor Abu yang sentiasa on dalam drama, yang sentiasa ada masalah. Tapi alhamdulillah dipermudahkan. So, habis dah. Celah-celah ni semua dah teruk dah. Belakang pun kalau tengok Okay, tak apa. Back naik air sebab saya dah lift up. Bila dah lift up, air naik tinggi sangat. So saya ingat saya nak adjust lah. Kat sini ada something yang boleh block air. Ni tayar baru, sayangnya tayar baru. Saya dah guna sebaik mungkin. Ni box Abu dah wrap dengan solid tape dan juga Richard. Dia ikat pakai tali. Settle. Jumpa kami sebentar lagi. Mari. Okay, akhirnya kita telah pun sampai. Setelah kita harung jam, kita daripada Uttaradik. Saya ulang ayat dalam kepala. Kita akan pergi ke Hard Rock sebenarnya, Hard Rock Pattaya. Kita akan bermalam dekat sana 2 malam. Nampak ulang tu? Bermalam kat sana 2 malam. Dan sementara itu kita menantikan kawan-kawan kita. Tapi saya tak boleh beritahu kat mana lah. Sebab kawan-kawan kita akan datang dekat area, nanti saya akan bagi tahu. So macam mana tadi kau punya pengalaman Bu? Sepanjang kau dalam traffic jam tadi tu,
Apa yang kau fikir? Sakit weh. Aku Dia kepas-kepas tu punya badan. feeling macam ikan tau. Sebenarnya Bangkok orang tak tahu Bangkok dia tak boleh masuk time pagi pergi kerja dengan balik kerja. Saya rasa dia macam gapi lah. Itu je sebenarnya. Okay lah, tak apalah. Kalau macam tu, kita teruskan niat kita untuk kita... kat sini asal ada Savory lah. Kan dah 2 kali Dia kan? dah terus GV lah. GV dah take over kot. Jadi kita cari makanan halal kejap burger-burger ke. Daripada pagi keluar tak Elizad makan daripada pagi tak jumpa telur favourite dia. Saya kena cari telur. Telur di Thailand ni lain macam. Oh, Asal? Set. dia like saya punya story. Oh. Tengoklah kau dengan siapa. Kau cakap. Kau ingat biasa-biasa. Macam cilap. Macam kenal. Ni presentation dia. Itu sikit perut. Okay lah. Jumpa kita dekat Hard Rock. Jumpa kita dekat Hard Rock Pattaya. Guys, tengok kita jumpa siapa guys? Tengok kita jumpa siapa? Kita jumpa siapa ni? Ada lah, benda yang sama lah. Benda yang sama. Assalamualaikum. Macam Malaysia. Malaysia. Dia Nepal. Mana telur? Lah ada lah. Rasa dia sama company. Tak, bang, telur ni dia ada. Telur dia ada. Dia dah sudah. Ada ke Ada halal? ni. Oh, tu lah halal. Ada benda yang sama. Guys, dekat Thailand kalau nak cari makanan halal, sebab saya tak pernah review daripada hari pertama sampai hari ni saya baru nak review. Okay, ni dia. Macam mana kalau kita seorang Malaysia, orang Islam datang ke Thailand, macam ni kita nak cari Ni. barang halal? Dia ada tulis kat sini halal. Okey. Saya nak bagi tahu, yang ini semua orang dah tahu. Saya nak bagi tahu, mungkin ada yang tak tahulah ni pada mereka yang tak tahu. Okey. Kadang-kadang korang kena tengok Ni saya cerita yang bentuk macam ni Oh. Okey, yang bentuk macam ni, kalau dia tulis halal sekalipun, kalau boleh, kalau korang nak betul-betul elakkan, tak payah. Sebab bila dia panaskan, dia menggunakan tempat panas yang sama. So yang ni pork punya, dia panaskan. So kalau walaupun benda tu tulis halal, dia akan panaskan tempat yang sama. Oh, berfikir secara logika. Aku tak terfikir tu benda tu. Betul lah, logik lah. Okay, so apa lagi tips mencari boleh tak kongsikan makan harian Elizad dekat Tak ada sebab kita bukan kat PTT. Next lah. Next kita share. Okay. Ui, bayuk sedap Abu memang pelik-pelik Abu. Assalamualaikum. Akhirnya sampai juga kita dekat Hard Rock Pattaya setelah berpusing-pusing. Macam mana? Bela sangat tu? Banyak kali guys sebenarnya masuk Bangkok tak pernah lepas pun. Tapi siapa katam Bangkok, saya anggap dia power lah. Betul susah macam mana nak hafal lah. Death Highway ke Thousand Corner ke, tidak sepening apa yang kita buat dekat dalam Bangkok tadi 2 jam. Tapi kalau road captain kita bawa juga tadi, lagi sekali satu pusingan, rasa-rasanya tadi dah turun. Ya hafal lah sampai hafal. Ni penutup bang. Sebenarnya penutup episod 7. Hari ke-7. Hari ni sebenarnya jalan yang paling mencabar ni adalah jalan yang kalau kita nak masuk Bangkok ke nak Pattaya, sebabnya motor tak dibenarkan atas highway. Jadi ini yang mementingkan kita. So pakai Waze, kita tak nak masuk lah highway tu. Kita terpusing-pusing kan. Kita tak nak buat. Saya rasa ini yang paling mencabar lah. Lepas tu kalau masuk Bangkok, jalan dia jam gila. Jam. Traffic light mengejut. Betul jam, busy. Banyak kita. Jalan berlubang, nak kena pilih jalan elok ke tak elok. Dalam Thailand yang paling saya tak gemar adalah Bangkok sebenarnya. Saya cuba try buat Bangkok. Tapi sebab beberapa week kita kena singgah jugalah. Betul. Sebab ada urusan lah. Tapi Alhamdulillah kita sampai ke Pattaya Hard Rock. Alhamdulillah kita dah sampai ke Hard Rock Hotel. Kita berehat 2 malam. 2 malam bang? Ya. 1 malam mahal tu. Ya. Okey, tak apa. So tadi ni Elizad dia nak suruh saya review motor-motor yang kotor. So ada pantang ke bang motor ni? Kalau kotor saya tak boleh basuh ke? Kalau boleh pulang lah ni kan. Tapi selalu kalau rider ni dia akan basuh di Malaysia. Di Malaysia sebabnya sepanjang jalan tu nak menunjukkan yang kita ni betul-betul ride lah. Dah jom. Dah. Okey. Kan nak tunggu dia ni. Kotor. Death Highway. Satu malam dapat berapa sini? Curve. Time berapa? Curve 33.
Street number 3. Abu punya apa bu? Kau punya level apa bu? Saya punya Tak nampak Abu. tak ada, memang tak ada. Apa ni? Tak nampak lah. Tak boleh baca dah. Dah malam sangat. So foto. Hard rock lagi better kan? Ni apa? Thousand. Oh ya. Weh, Berapa? dekat aku banyak pangkat weh. Kat aku je banyak pangkat Thousand corner. Depan Death Highway. Maknanya aku dapat title tu lah. Lampu, teruk lampu. Ni Pak. Teruk sangat-sangat teruk. Ada ambil solat. Okay. Jumpa lagi. Mari. Pelajaran tak habis lagi ni. Nak balik. Hai, hari ke-7. Akhirnya sampai setelah lama berjuang di atas jalan. Kita telah sampai dekat Hard Rock Hotel Pattaya. Thank you sir. Thank for come join. So, kita jumpa lagi bos kita. Bos, apa nak jadi ni bos? Pusing. Susah bos, jalan bos. Pusing-pusing tu, pusing-pusing. Jumpa Chongpuri. Tak tahu dah, ni kepala dah. Curi nampak tapi 31. Yang ke hujung dia akan beritahu rayung kan. 31. Ya. Pula dah Nak sampai. beritahu kau kena nampak. Tak, saya punya Sena dah habis bateri. Sekejap. Sebab lama gila tu motor. Dah habis lagi kan. Okay. Selamat malam. Apa ni semalam Sambung. bukan eat apa? Bye. Abu, Daripada street number 3. dia tanya. Street number 3. Lepas tu kita pergi. Okay, so jumpa kita hari ke-8 di Thailand. Assalamualaikum. Mari. Yes, and for Wi-Fi will be your first name. Password of Wi-Fi will be your first name. Yes, sir. Yes, sir. Small. Yes, sir. Depan ni. Masuk ke kanan ni, tepi ni. Okay, and this one. Cari Grab je. Grab halal tu dia cakap. Okay, come Kan, besok pagi ada breakfast. Ada halal.